wilayah Pahang kan. Mungkin Pahang. Dah ke sini pula. Dekat Rompin. Jason Bay tadi pagi. Mersing tengah hari tadi. Ini Rompin petang. Wan, tak payah bagi gift Wan. Taping-taping je Wan. Baru bangun membuta ke Wan? Salam kita mengaya ya, engkau salam daripada Lanun Melaka. Salam selamat petang Lindau. Okey tunggu. Elemen Mall tak. Sini tak ada Elemen Mall. Kalau boleh makan nanti saya beli yang pahitnya Bob. Itu tak pahit. Apricot tu tak pahit. Yang pahit nanti saya belikan, yang tak panggang. Yang lebih tua. Itu yang muda. Kalau boleh makan tu nanti saya beli yang tak panggangnya lagi bagus. Yang panggang tu sedap je. Tapi kalau kau nak nurunkan berat badan, aku belikan chia seed nanti. Kau nak tak? Aku sponsor chia seed. Chia seed tu dia turunkan berat badan. Siapa pula bagi gift ni? Wan, aku cakap jangan bagi gift. Chia seed tak turun. Kau kena jalan sehari 5 km kalau tak turun. Pagi kau jangan minum manis Bob. Ada kawan saya, jom bang, jom kita pergi sarapan. I cut sugar dia kata. Saya fikir cut sugar gih burung tiung. Gih burung tiung lah. Cut sugar, ingatkan dia dekat syurga. Jom breakfast, I cut sugar tu. Cut sugar, ahli syurga betul. Rupa dia cut gula. Dia potong gula. I cut sugar, ingatkan dekat syurga. Rupa dia tak ambil gula. Cut sugar. Macam saya tak ambil gula. Saya minum aja air gula kan. Tak ambil gula. Tengok badan saya slim. Aku dah cakap jangan bagi gift Wan. Kau bagi juga. Kau ni tak dengar cakap aku kenapa? Handsome celah bedah mana pula ni. Aduh. Nak tidur, kau baring, kau angkat kaki kau kiri. Lepas tu angkat kanan, angkat kiri, angkat kanan. Lepas tu baring tu tengok. Lepas tu angkat tengkuk sikit. Angkat kaki dua-dua belah. Kau buat 3 minit. Esok kau buat 4 minit. Lusa kau buat 5 minit. Lepas tu berminit-minit lah, berjam-jam kau buat. Tengok. Nanti kalau dekat perut tu sapu cuka. Petang ambil angin laut sedap. Ya. Tak sedap. Tak ada rasa angin laut ni. Cuka makan tu campur dengan air suam, busuk kat perut. Itu orang dalam pantang, tabakar, kulit perut dicampur kapur tu panas. Cuka campur air suam. Bang dah mencekik belum. Saya dah jalan-jalan jauh ni tak nak makan nasi apa-apa benda pun, sikit-sikit boleh lah. Ambil buah-buahan je, buah-buahan dengan pisang goreng.
Kang perjalanan jauh nak terberak kan, cari semak tak ada, semua tak ada. Mersing tadi tengah hari, pagi tadi dekat Tanjung Sedeli, tengah hari mersing ini dekat Pantai Hiburang, Rompeng. Kang malam kita pergi Muazzam pula. Hari ni berapa bulan dah? 2 bulan. Puan tak usahlah bagi-bagi gift kan. Kau ni tak dapat ditegah pula kan. Semoga selamat pergi. Selamat, jangan risau. Ya, sana kak. Kalau kau sanggup mengamal, aku bagi kau 13 petua untuk menjaga badan. Sanggup ke tak sanggup 13? Sebagai abang kongsi rezeki. Kongsi rezeki. Rezeki kau lahap seorang-seorang je lah. Tak usah kongsi-kongsi dengan orang. Jangan kongsi dengan orang kau lahap. Tak ada pun kalau kau sayang kan. Kau tabung-tabung, nanti kau masuk unit trust buat pelaburan. Kau nak makan tu Bob, kau makan. Sebelum kau makan kau cakap, aku nak makan kau ni makanan, kau jangan makan aku. Lepas tu kau amalkan cecah garam. Jari manis tu. Bismillah, sesuap 3 jari. Masa suap tu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak makanan tu bacalah Allahumma barik lana wa lafarna kebulurna wa mencekikna. Macam tu kan. Bang, anak Sultan Bengih berkekating assalamualaikum salam. Lepas tu dah kenyang kau makan kan. Alhamdulillahillazi adamana wa sakana wa ni'matan minal muslimin. Jadi kalau kau amal selalu macam tu kan, macam mana banyak makanan pun kau tak akan ada nafsu nak makan lebih. Cecah dengan jari manis garam. Dah garam bukit, garam gunung ke, garam biasa pun boleh. Dah kenyang masuk terus membuta. Amalkanlah tu, boleh jadi ular sawa. AI ni tulis petua kesihatan 13. 3 pun amal tak jadi. Kau salam Hakim, Tuan Hakim. Ini kan pula sampai 13. Mana nak teramal orang. Minum pun macam tu. Bismillah, tahan nafas teguh. Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Bismillah, Alhamdulillah. Amal tu cantik. Cantik. Kat mana? Ini dekat sini, dekat tepi laut, dekat rompet. Angin sini sedap tau. Sedap. Nyaman gila kata Sarawak. Rompin, Kuala Rompin, Pantai Hiburang. Tu. Ramai orang landing dekat Sapau, bukan Sapau, Wakaf tu kan, tidur-tiduran, baring-baringan. Jauh, taklah jauh. Melaka mendung nak hujan. Oh ya. Yeah. Mendung lah. Pagi tadi dekat Pantai Tanjung Sedeli, tengah hari kat Pantai Mersing, petang kat Pantai Romping. Salam dari Rompin. Kau salam dari Rompin. Terima kasih Hakim.
Angin ni dia lalu kat telinga menderu tau, menderu. Asal dia lalu kat telinga menderu lah. Cantik cuaca sana. Tak tahu malam tadi dekat Johor dia pantai hujan ribut kuat-kuat, petang hujan. Cantik pantai, cantik. Belum pakai makeup lagi tu. Mendung lah Melaka, mendung. Bagus lah, untung lah Melaka kan. Melaka untung lah dapat hujan. Bayang-bayang. Malam makan malam Melaka hujan ni. Pening panas, untunglah orang Pening panas kan. Masih Cik Semut Hitam laporan. Ya, selamat petang. Saya tengah kira tu ombak berkejaran tu. Nak belangkas sampai dah bang, boleh. Kat mana? Dekat Rompin. Belangkas ni. Nanti saya tangkap 8 ekor belangkas masak. Seumur hidup saya tak pernah makan belangkas. Salam ke? Salam. Tak perasan no. Menderu-deru air tu. Dah minum petang ke semua tuan-tuan dan puan-puan ni? Belum? Tak payah minum. Tengok je lah TikTok ni. Ting. Di sana panas, aku panas. Masih. Jauh beraya ngah, jauh. Intan binti Diamond, apa khabar? Selamat raya. Intan orang Rompin ke? Terbakar kulit dah. Terbakar. Ada bawa sapu ni. Berdua je ke nak? Tak.
Berlima. Dengan menantu, dengan anak, dengan cucu. Cantik. Ya ke? Oh, dalam handphone memang tengok cantik. Kasihlah orang mana. Saya jarang tanya orang-orang ni apa, tengoklah sini orang mana kan. Hari ni saya tanya pula. Oi, berangin. Ni jalan mana? In. Jalan mana? Aku jalan sana. Orang lalu sini lah segar ni. Hello. Kat mana? Dekat sini. Nampak TikTok notification. Saya ingat AI. Pusat Jaja. Mana Pusat Jaja ni? Oh, sana tu. Tak ramai orang. Orang nak jaga kulit, makan ubat putih, whitening kan. Jadi kalau berjemur ni terbakar lah kulit. Jadi tak adalah dia nak berjemur bagai-bagai kan. Kau lebam kulit. Macam saya ni memang dah hitam lahir. Hitamlah hitam, si beras kulut. Sudahlah hitam, menyakit hati perut. Hitamlah
Lah hitam si tampuk manggis, mukanya hitam, perangainya bengis. Kan? Tapi bagus ambil cahaya sinar UV. Oh bagus, nanti kita ambil agak 1-2 beg plastik, kita bawa balik sinar dia kan. Bagus. Bila orang tengok kita nampak gigi kan? Gigi saya kuning pula kan. Oh ada medan selela. Medan selela. Sebaik-baiknya pagi cahaya, pagi cahaya UV, petang ni bukan UV, cahaya tata surya. Anda ya Kimah. Apa hal sebab baik akal kan. Sebelum muncung masam kita sedut 1-2 batang dulu kan. Siapa nak buat asam pedas ni, ikan ada seekor, sekampung boleh makan ni kan, besar. Asal usul daerah Rompin, ni kita baca. Tersebutlah kisah asal usul Rompin. Rompin adalah sebuah daerah yang terletak di bahagian selatan negeri Pahang. Darul, tak ada Darul ni. Oh, mana Rompin? Kenal ke Salam. Keluasan 126 km persegi. Letih dah baca. Yang kali je lah baca kan. Sini angin kuat lah, tak ada tempat lindung kan. Tuan-tuan dan puan bantul dan tapping. Dia tapping kalau sudi kan. Kalau sudi, kalau sudi tak apalah. Kuat benar lah. Kat bawah tu okey lah. Laut Cina Selatan. Ya. Bersih. Ada tukang bersih. Cakap Melaka. Dia bersih, dia cotar kepala. Sekejap angin kuat, sudah nak nyala. Kita letak buat stand sekejap. Tandas. Ni ikan merlin ni. Jom tu ramai yang mandi. Salam Pak Rompin. Rompin.
Siapa nak ikan tu ambil lah. Boleh masak kari. Pantai hiburan Rompin. Dia Kuala Rompin ni kan. Ada kedai makan lah. Kalau ikan betul besar ni berapa kilo ke? Jauh jalan. Dekat-dekat tak jalan nama. Mami kat pantai. Pantai hiburan. Pantai hiburan Rompin. Cantik. Boleh pakai makeup begitu. Kuat angin. Dengar ke bunyi angin? Dekat Rompin. Dengar ni. Dari sini tak nampak pula Pulau Tioman. Dia Mersing tu nampak.
Mana dia orang ni? Dia datang sini eh. Ke mana? Nak ke sana. Sana tu. Kelebang, betul. Asyik pengerut. Kat rompin-rompin. Mana pula dia pergi? Dah, ayah sana. Kuala Rompin. Tu pantai hiburan. Aina. Semua porong. Jauh jalan, jauh. Panasnya. Masih. Tocek. Thank you. Siapa nak buah kelapa ambil sini ah. Rendah je.
Dapur pandan. Bawa parang sekali, senang kopek. Tak makan angin dia. Makan angin nanti kembung. Jalan-jalan je. Dah mana pula dia orang pergi dah. Hilang. Kan? Jalan. Tengok saudara mara. Mbak kuat, tak adalah kuat. Tu. Air naik pasang ah. Cecahlah kaki kat air, tak nak. Nanti mak marah. Encik Mansur ni hari tak nganyam bakul. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak belajar craft, follow Encik Mansur ni. Encik Mansur ni dia cikgu mengajar jauh, jalan jauh-jauh. Dia kerja dia buat bakul daripada rotan, craft daripada rotan semua. Dia merupakan seorang tenaga pengajar untuk craft di negeri Melaka, Mercik Awang. Oh malam ni, oh malam nanti tuan-tuan follow dia, masuk live dia, dia ajar cara buat bakul, bakul burung, bakul sayur, macam-macam bakul dia buat. Macam saya tak pandai buat, tangan dah kejung kan. Satu sama lain follow-follow lah. Tuan-tuan dan perempuan pun tak ramai follower, jadi tambah-tambahkan sebahan-sebahan. Boleh juga nanti kan nambah-nambah ilmu pengetahuan. Ni orang hebat ni, Encik Mansur ni. Orang hebat, ada kemahiran tentang seni buat bakul rotan. Bersih betul pantai dia, putih. Mesti dia pakai whitening ni kan, untuk memutihkan pasir ni. Sedap mandi air masin. Salam. Selamat petang.
Dah petang. Oh. Laut. Cadang nak melanggai, tapi sini air dia keruh. Tak jadilah. Jauh mana luas pandangan. Ni dekat Rompin. Jauh tengah ini anak-anak orang tiruan. Dia tak ada halnya. Kecil-kecil budaknya. Mak ayah dia tu kumpul jauh-jauh tu. Anak dia mandi sini. Luar besar. Bahaya tak ada bahaya. Ni anak orang asli, dia tak kisah pun. Kalau orang Melayu cukup risau dia anak-anak dia mandi macam ni kan. Dia tak risau. Siap baring-baring gitu ah, Mbak. Itu belum dia terjun tiruk gitu baring-baring ah. Ada udang galah. Udang galah dia rehat sekarang ni. Bersalam Nora. Yang ada udang pengait aja. Udang galah tak ada udang pengait. Berdi kari, berdi rendang, berdi apa asam pedas. Kari. Dia tak makan kari dah. Pak jauh tak? Kalau kita dah lebam kulit tu kan. Rompin ni Pahang jauh. Pahang. Pagi tadi Tanjung Sedeli, tengah hari saya dekat Mersing, Pantai Mersing. Petang sini Rompin. Oh, Cemomoy. Oh, wak Felda Cemomoy. Cemomoy itu macam mana hatu Felda? Jauh daripada Cemomoy nak pergi Rompin ni kan. Tidur Pahang lah, ya. Empat jam. Jadi tu nak pergi Karak kan, Cemomoy. Empat jam baik tak payah. Penat dekat jalan je kan. Pergi balik dah 8 jam, dah 1 hari. Betul tak? Dah booking? Dah boleh pulang dah. 1 jam lagi ke sana. Oh. Okeylah tuan-tuan dan puan-puan, saya nak end lah. Nak pergi ambil rumah. Okeylah, bye-bye semua. Assalamualaikum. Jaga diri baik ya.